akhirnya kita main game Minecraft Craftman lagi Ini kita main game Craftman lagi. Jadi hari ini rencananya hari ini tu apa? Ini kita dah dapat air kan, itu di episod sebelumnya. Nah, sekarang saya ada tengok satu video yang tu kita boleh buat infinity apalah air itulah, dah lupa nama. Infinity water source apa, dah macam tu lah. Nah, ini kita taruh sini dulu. Sebab kita harus jalan dulu ambil air dulu Sekejap Nah, ini cuba kita nak lebarkan lah dulu. Cuba nak lebarkan. Okay. Nah, kita nanti tu kita nak buat apa nama dia? Kita tu nak buat beberapa kita tu akan pergi ke bawah tanah untuk cari beberapa iron atau besi lah. Kalau kita beruntung kita boleh jumpa diamond. Nah, itulah rencananya hari ni, tapi tak tahu. Atau ada juga rencana yang lain yang tu ingatnya nak buat tempat untuk tanam-menanam. Tahu lah, tempat macam sawah like that lah. Ya, macam tu lah rencananya ingat. Aduh, dah rosak. Aduh, Okay, sambung. Tadi ada iklan saya skip. Nah, okay. Jadi tak tahulah nak buat apa dulu. Rasanya nak buat sawah dulu. Terus tempat untuk untuk pasar makanan lah, saya fikirnya. Benda-benda pasar makanan untuk supaya kita tak kelaparan lagi. Jadi tu je lah masalah itu yang saya fikir. Aduh, sabar sekejap Saya ada yang call ni. Jadi rencananya tu lah rencananya macam tu lah. Ya, saya pun tak tahulah. Ingatnya nak buat benda yang pasal makanan, tapi pun ingatnya nak pergi bawah tanah juga. Susah lah. Ada makanan lain apa-apa ke? Ni dia. Aduh, air. Okay. Tu je lah. Saya pun tak tahulah. Ni sama. Jadi infinity nanti. Sabar sekejap Okay. Tu je lah. Ya, first kita buat sawah lah dulu. Lepas dah buat sawah, nanti kita baru pergi bawah tanah. Satu lagi. Mobile Legend pula. Telefon. Okay. Masalahnya satu masalah je waktu main game ni. Yang tu iklan. Iklan lagi. Nak pergi makan. Kita nak buat apa? Ho apalah itulah. Batu gitu kurang. Kita lihat sini je lah. Apa benda tu? Makanan.
ni. Masuk cepat. Ini sekali hancurkan ikut banyak tanah ni. Lupa nak buat aku. Dah siap makan. Dah. Kita boleh hilang ayam. Kita seed pun tak ada lah. Kita dah buat chest pun belum lagi. Dah buat apa chest? Seingatnya belum lah. Dah lupa. Ni kita buat dulu sawah. Lucu. Sampai. Boleh. Ni apa lagi? Aku dah gelap pun, dah nak gelap lah. Jom ambil makan. Weh, apa tu? Ni seingatnya, cuba tengok apa yang dia jual. Seingatnya ni macam villager tu kan. Villager, oi. Cepatlah, oi. Aku nak tahu nama kau. Nama pula. Mana dia? Where are you? Adalah hilang. Oh shit, not good. Not good. Masuk. Tutup. You mean alami. Okay. Oh no, tu suara villager kena ke? Okay, kita taruh ni dulu. Duh, tak boleh tidur lah. Kenapa? Jangan kat sini. Alami, aku benci lah ni. Okay. Ni sekarang masalah macam mana ni? Kita nak keluar ke tak Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Harus keluar. Sofa je. Oh, dah boleh. Tadi katanya ada macam monster. Tak boleh tidur. Sabar sekejap Okay, ni dah pagi dah. Okay, kita cuba. Oh my god. Oh tidak. Oh no. Don't come any closer. Jangan dekat. Macam tu. Okay. Kita nak cuba bunuh dia. Jangan meletup kau. Awas kau meletup. Aku malas ni. Jangan. Nice. Gun powder. Kasih. Dia bagi tu gun powder. Tak tahu gun powder untuk apa. Aduh. Kita pun tak ada untuk tanam apa. Aduh. Okay, sambung. So, tadi iklan masalah. Okay, ni dah cukup lah nampaknya. Jadi kan jadilah nanti tak nak jatuh kan susah nak jatuh nanti. Kita nak buat chest. Saya nak buat chest supaya muat beberapa barang. Aduh. Kita taruh barang-barang yang tak guna.
Powder ini. Kayu kita bawa je. Ni dah, ini bawa lah. Ambil. Ni. Macam ni. Ni dah tak guna, nanti dulu. Ini kita tak tahulah untuk ni. Kita harus ada like macam untuk tanam biji. Contohnya macam biji. Lagi. Hujan lah tempat ni. Ni kalau korang dengar macam ada suara-suara ni pasal hujan Tempat saya lagi tengah hujan sekarang. Boleh. Cepatlah, saya nak biji. Oh ya, kan kita boleh guna bone untuk tumbuhkan. Betul juga guna bone. Bone tu daripada skeleton, tulang. Dapat 3 biji sekarang. Saya punya idea lah untuk dapatkan barang. Yang tu cara dia macam ni Kita buat kat sini Nah, sini. Ini idea je lah Okay, nah. Nanti ni akan lanjut ke bawah. Kita buat shuffle je lah, biar laju sikit. Ada batu, tak ada batu lah. Saya punya idea. Ini bukan idea lah, saya jumpa tips. Ini bukan tips. Daripada orang yang main one block atau sky block, apalah itulah, lupa lah. Nah, yang tu kita ambil lava dan kita buat mana sini sebab datang. Sabar sekejap Kat sini je lah Alah. Sorry tadi iklan lagi, memang dah macam tu lah. Terus kat sini macam ni. Macam ni. Udah gelap lagi aku. Dan macam ni. Nanti kita dapat ni. Dari sini nanti kita boleh dapat beberapa batu. Tadi kita nak buat apa Dah lupa. Shuffle. Dah gelap lah. Langit dia cantik juga Ini cuma awan dia kotak ni. Kalau awan dia tak kotak kan cantik Awan dia macam dunia nyata. Shuffle nice. Aduh, kita je pun rumah kita tak ada pintu Macam mana ni? Apakah semiskin itu ke kita? Nampaknya iya. Alamak. Sini lah. Kau terbakar nanti. Kau belah. Jangan mendekat ke saya. Alamak, ni apa benda? Itu apa benda? Aish. Aduh, apa ni? Apa benda ni? Slowness. Alamak, dia siapa cakap? Okay, nah. Oh tidak. Aduh, harus terpaksa. Saya skip. Nampak macam rasa macam ada yang macam terskip. Itu sebab ada iklan sebab tu lah. We have the other choice. Terus lawan dia. Mana dia? Lah, mana dia? Nah, tu lah takut lari dia. Kita dah shuffle ni.
Sabar kejap. Okay dah. Okay. Ni kita buat lubang kat sini. Cepat lagi. Satu lagi. Itu gravel lah. Mana gravel? Lumayan juga ni gravel untuk kita dapatkan clean and steel. Satu je dah cukup lah sebenarnya. Nanti kita ulang. Ya, macam ni. Ni 1, 2, 3, 4. 4 dah sabar. Betul. Ni apa benda ni? Tu macam pecah macam tanah juga lah sama. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ini apa, kenapa ni? Oh ya, lupa. Shuffle boleh buat macam tu. Okay, 4. Jadi ni aduh, okay. 2, 3, ni 4. Lagi satu. Nanti kita buat kat sini. Terus kita perlu slab nanti. Oh ya, lepas tu tangga juga kita harus perlu tangga. Oh ya, kan ada lemon ladder kan. Kita buat tu lah guna tu. Ini apa ni? Kalau ladder tu harus guna beberapa stick. Dan stick tu harus dapat dari kayu. Tak cukup stick ladder. Ladder memang pakai berapa? Ladder. Satu lagi stick. Ni apa lagi? Nice. Okay. Mana? Kita je pun tak ada sapling Sapling tu like untuk tu lah, buat keluarkan kayu. Untuk buat pokok lah. Kita guna kahan. Paksa. Tak ada kapak, masalahnya kapak dah hancur. Nanti dah buat kalau ada waktu. Aku nak jatuh. Ladder. Bukan ni. Aduh. Tapi ni 3 je. Sabar sekejap punya itu. Sekejap. Nak twist lah. Macam ni nampaknya dah boleh lah. Ini kita rapikan sikit dulu lah.
dia dah okey. Sekarang kita perlu nama dia trapdoor. Jadi kita bunuh lah. Sini. Aduh. Terus apa yang nak buat? Oh ya, trapdoor. Macam mana? No, yang ni bukan. Balik. Okay. Trapdoor. Trapdoor. Aduh, benci betul ni. Okay, nah. Trapdoor. Nah, macam ni. Oh, buatnya macam ni. Okay. Trapdoor buatnya macam tu. Buat sikit. Lagi sikit. Nah, macam ni. Satu trapdoor. And then kita nak buat alamak. Okay. Terus kita nak buat slab. Kita gunalah batu. Okay, nah. Aduh, bateri dah 14. Oh no. Oh tidak. Dah kejap lagi lah main. Nanti dari sini buka drone, tutup lagi. Like macam tu lah. Dan dekat bahagian sini. Cuba betul lah ni. Macam ni. Like macam ni lah. Macam ni kita dah agak salah buat sikit lah. Iya. Cuba naik. Tak boleh naik. Sini boleh tak? Macam tu boleh. Sini dah cukup lah. Macam ni. Okay, nice tu. Tempat ni hujan betul-betul kuat lah. Benda tu? Oh tak. Dah nak malam Baguslah, dah nak malam. Kita sekali uji kaji juga. Oh ya, baru ingat satu benda. Tidak. Oh no. Kita harus buat secepat mungkin. Hurry up. Oh tidak. Oh no. Dah buatlah semuanya. No. Kita buat 1, 2. Oh tidak, dah nak gelap. Cepat. Terus sini cepat jalan lah. Dah lebih lah. Masuk dalam. Oh tidak. Cepatlah masuk dalam. Dah lah, cepatlah. Hancurkan salah ni benda. Ini benda bagian atas kita tutup lagi. Torch kita. Ni torch ada. Nice, stop. Saya dapat ni. Untuk pancing diorang. Tak keluar apa. Dah lah buat salah tadi. Panik sangat. Saya cuba betulkan. Nak betulkan lah. Aduh, mengerikan salah nak betulkan. This is bad. No. Tidak. Okay.
Lambatlah, cepatlah datang sini. Diorang tak nak datang apa. Sekejap. Tak nampak lah. Ya, tak nampak langsung. Oh no. Wait. Datang dulu. Kat mana dia? Ini pun sebenarnya saya buat ni semua tengok tutorial ni semua. Tak tahulah betul atau tak, tapi inilah. Mana dapat flint? Oh no. Come on, datanglah. Tak datang apa diorang. Come on lah. Tak menarik apa saya punya badan ni. Dah keluarkan badan dah tu. Dah keluarkan badan. Oh, okay, suara apa tu? Oh yeah, finally. Dah lah pakai stick pukul dia. Sini. Come here. Hurry up, buatlah, mati. Macam mana nak ambil tu? Balik. Oh no, bukan kat sini. Sini. Ni ya tak. Kurang efektif apa ni? Nampaknya kurang efektif lah. Harus ada lagi lain. Macam mana cara dia? Itulah masalah dia ni. Kena fikir tapi tak faham lah macam mana ni. Keluar lagi. Oh, sahabat saya punya idea. Sahabat sekejap Korang tak nampak apa-apa Dia dah hard. Okay, nice tu. Aish. Saya rasa ni kurang efektif lah. Ini tapi dah hard ni. Tak nampak langsung ada. Dah keluar je lah. Kita keluar je. Kita tidur dah. Kita tidur. Memang kurang efektif. Harus fikir lah. Dan untuk episod kali ni sampai kat sini dululah. Untuk episod kali ni. Aduh, salah. Dengar balik. Okay. Nah. Alamak. Nah, ni. Okay. Oh my god.
Oh tidak, sabar. Dan untuk episod ni sampai kat sini dulu. Sabar ni, saya nak bunuh dia dulu. Alamak, dia pula datang. Syuh, jangan meletup. Aduh, kalau creeper masuk macam mana nanti kalau kat sana. I hate this lah. Tutup balik. Saya benci ini. Dapat natural balik dah ni. Okay, dan untuk hari ni sampai kat sini dulu. Bye.